Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, jadi kali ini saya nak buat satu review produk yang saya rasa jauh berbeza dengan apa yang saya pernah buat sebelum ni. Ni saya nak tunjuk dekat anda. Ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukan kad grafik, ini bukan workstation biasa. Ini adalah Asus Ascend GX10, sebuah desktop AI superkomputer mini yang menggunakan Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Okey, bagi yang tak tahu GB10 Grace Blackwell ni biasanya dia adalah satu teknologi yang kalau sebelum ni kan kita nampak tu ada dalam data center dan sebagainya tau. Tapi sekarang ni Nvidia dah letak teknologi tu dalam satu desktop komputer kecil ni yang mana yang anda boleh letak dekat atas meja macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah buat posting pasal GB10 ni dekat Facebook Pendakwah Teknologi dalam beberapa minggu lepas. Saya dah try pakai benda ni dekat 3 minggu dah tau. Dan saya dah kumpulkan ke semua soalan tersebut. Jadi secara amnya saya nampak dah benda ni kan, dia boleh digabungkan persoalan tu kepada 3 persoalan yang besar. First kali, GB10 ni sebenarnya dia boleh buat apa? Tu satu. Lepas tu, siapa yang sesuai untuk nak guna desktop AI macam ni? Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, kenapa anda patut beli benda ni? Okey. Jadi dalam video kali ni, insya-Allah saya akan cuba jawab ke semua persoalan tersebut satu persatu. Okey, mari saya ceritakan dekat anda sikit pasal GX10 ni dulu Asus Ascend GX10 ni dia bukan PC yang biasa. Dia adalah dalam kategori desktop AI superkomputer yang dibina khusus untuk workload AI. Okey, daripada segi hardware GX10 ni dia datang dengan Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Lepas tu dia punya CPU tu ada 20 core ARM. Lepas tu itu adalah sebenarnya adalah Cortex X925 dengan A725 lah. Okey, untuk GPU dia pula tadi yang saya kata tadi tu dia menggunakan Blackwell architecture lah. Okey, tapi apa yang paling penting yang saya nak tekankan dekat sini adalah dia punya memori. Jadi unit ni dia datang dengan 128GB LPDDR5X Unified Memory. Maksudnya CPU dengan GPU dia kongsi pool memory tu semua menggunakan satu benda yang dipanggil sebagai NVLink C2C tu. Okey, untuk yang ni, yang model saya dapat ni, storage dia adalah 1TB. Okey, dia sebenarnya dia ada dua model, ada yang datang dengan 1TB dan ada satu lagi yang datang dengan 4TB storage. Okey, lepas tu untuk dia punya software pula, dia run on Ubuntu 24.04 dengan yang architecture 64 tu lah, dan dia ada juga CUDA dalam ni, CUDA 13.0. Alright, itulah dia. Sekarang mari kita tengok apa yang GX10 ni boleh buat. Okey, jadi saya dah run 9 jenis benchmark. Sebenarnya saya buat lebih daripada 9. Saya dekat 11 lebih, tapi saya tunjuk dekat anda yang 9 je lah Okey, dan kemudian dalam video ni saya tak akan baca satu persatu semua benda tu sebab saya rasa macam membazir masa kan. Jadi kalau anda nak tengok dia punya full detail tu, saya dah letak elok-elok dekat dalam GitHub repo. Jadi GitHub repo tu punya link ada dekat video description ni. Anda boleh tengok sepenuhnya. Okey, tapi apa yang saya akan buat adalah untuk dalam video kali ni saya akan kongsikan dia punya result tu secara keseluruhan untuk setiap kategori dia tu Okey, first kali apa yang saya buat adalah ujian LLM inference. Jadi GX10 ni dia boleh run semua model AI daripada yang kecil sampailah kepada yang besar, sama macam yang saya kata tadi, sampai yang 70 bilion semua tu memang boleh run, tak ada masalah. Di mana kalau kita nak tengok desktop GPU biasa memang tak boleh nak load pun benda tu. Okey, kalau saya gunakan model-model yang size yang biasa, bukan nak kata kecil tapi biasa, contohnya macam 7 bilion ke 14 bilion ke apa ke kan, performance dia memang laju betul. Jadi kalau anda load benda tu untuk nak chatting ke apa ke, anda boleh tengok dia punya interaction memang laju lah. Bila anda type something, benda tu jawab cepat, benda-benda macam tu. Tapi kalau anda load model yang lagi besar, contohnya macam yang 32 bilion ke atas sampai ke 70 bilion ke apa ke, saya tak akan nafikan benda tu dia akan pelan sikit, tapi benda tu masih boleh run. Tu satu. Okey, seterusnya untuk fine tuning. Jadi untuk fine tuning punya test ni saya buat 3 jenis fine tuning, di mana yang pertama sekali saya gunakan kaedah LoRa, lepas tu saya gunakan kaedah Q-LoRa, dan akhir sekali saya buat full fine tuning. Jadi apa yang paling menarik untuk saya dengan GX10 ni, dia boleh buat full fine tune AI model yang lama 8 bilion tu sepenuhnya. Dan saya boleh cerita dekat anda benda tu adalah sangat susah nak buat dekat desktop biasa. Lepas tu kan, kalau anda duk tanya pasal fine tuning ni kenapa ada 3 dan sebagainya, saya akan cerita dekat anda.
hasil model daripada yang kita hasil full fine tune tu, dia adalah jauh lebih banding. Mau kata apa, kalau kita nak bandingkan dengan LoRa dengan QLoRa, dia lagi elok. Tapi dalam masa yang sama juga anda kena faham, bila kita buat fine tuning pakai LoRa dan QLoRa semua tu, penggunaan memori dia tu adalah jauh lebih kurang lah kalau nak dibandingkan dengan full fine tune. Jadi tiga benda ni ada kebaikan dan ada keburukan dia. Saya dah cerita juga dalam apa benda ni yang dekat GitHub repo tu. Secara amnya, benda ni semua bergantung pada pilihan anda, keperluan anda dan juga keupayaan perkakasan yang anda ada. Okey, itu pasal fine tuning. Okey, seterusnya image dan juga video generation. Jadi saya gunakan Comfy UI. GX10 ni memang boleh handle semua workload berat yang saya bagi dekat dia lah. Okey, contohnya kan saya buat text to image. Jadi saya tengok lah, okey, semua model-model yang saya gunakan itu semua saya dah nyatakan dalam GitHub repo tu, jadi anda boleh rujuk kat sana lah. Even hasil dia pun saya dah letak dalam tu. Okey, jadi untuk gambar tadi tu, daripada text to image tu, bila saya guna default resolution yang 1024x1024 tu, saya tengok ada masa dia lebih kurang dalam 30 saat lah, lebih kurang macam tu untuk nak buat satu gambar tu. Pendek katanya laju lah. Okey, untuk video pula, sama ada contohnya macam text to video ataupun image to video, yang tu saya tak nafikan dia perlahan sikit lah. Tapi saya cerita dekat anda lah, disebabkan benda ni ada 128GB unified memory, anda memang boleh buat macam-macam lah, macam-macam workflow yang anda boleh buat. Okey, seterusnya lagi, untuk coding LLM. Okay, jadi saya rasa bahagian ni antaralah bahagian yang paling menarik. Jadi apa yang saya buat adalah saya load satu model nama dia yang QWEN 3 coder tu. Jadi benda tu lah, bila saya buat testing, saya suruh dia buat satu aplikasi pelik. Jadi apa yang dia buat adalah satu interaktif 3D solar system punya web page yang lengkap full. Jadi benda tu semua dia buat dalam lebih kurang 1 minit macam tu lah. Okey, jadi kalau anda tanya saya, kalau anda nak gunakan local AI model untuk nak buat kita panggil sebagai vibe coding menggunakan local punya devices dan sebagainya, kalau anda pakai benda ni, dia punya user experience tu memang sangat best lah, sangat responsif. Jadi bila anda suruh dia buat coding ke apa kan, anda nampak dia tulis kod tu laju. Tu cerita dia. Okey, lepas tu saya test juga untuk voice ataupun suara kan. Jadi saya buatlah macam satu test di mana saya buat text to speech dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu tau. Jadi apa yang menarik nah, GX10 ni dia boleh hasilkan audio tu lagi laju daripada kita nak bersembang real time tau. Kenapa saya kata macam tu? Satu audio yang text to speech tu kan, untuk satu audio 1 minit tu, dia buat ni dalam masa beberapa milisecond je. Kita nak bercakap tu seminit, dia buat benda tu masa beberapa milisecond. Rasanya lajulah. Alright, dan akhir sekali saya rasa ni antara bahagian yang paling ramai orang tak kisah ataupun lupa ataupun tak terfikir kan. First kali kita kena fikir adalah tentang dia punya efficiency. Okay, untuk nak run 1 juta token pada model yang contohnya yang 3 bilion lah, dia punya kos elektrik itu kalau kita buat anggaran kasar tu adalah lebih kurang dalam 0.06 0.05 sen sahaja. Okey, macam mana calculation tu semua? Lagi sekali saya tekankan, maklumat tu semua ada dalam GitHub repo tu. Saya buat anggaran lah, tapi itulah anggaran kasar. Semua kat situ boleh ada. Jadi kenapa saya kata yang kos pemilihan token tu penting? Sebab kalau kita nak bandingkan dengan kos cloud API, anda akan nampak lah kalau anda duduk pakai kan, benda tu kalau anda memang pakai selalu dah, dia punya kos bulan-bulan tu memang tinggi betul. Jadi perbezaan ni kalau anda tengok dia, anda tengok long term dah, memang sangat penting. Okey, jadi secara keseluruhannya GX10 ni saya boleh kata dekat anda, dia mampu handle hampir ke semua workload AI yang penting dalam satu unit ni sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mai saya tolong rumuskanlah kepada anda keseluruhan review ni. Jadi bagi saya Asus Ascend GX10 ni adalah satu benda yang pada saya besar lah dalam dunia AI sekarang ni tau. Sebab apa? Ini adalah kali pertama anda boleh dapat satu AI desktop superkomputer macam ni yang anda boleh letak kat atas meja macam ni. Dia kecil, itu masalahnya kan. Dan saya nampaknya ini akan jadi orang kata apa, sebagai langkah pertama ataupun permulaan kepada benda-benda lain dalam kategori macam ni. Nah, sebab apa? Lagi sekali saya akan ulang, benda yang ada dalam ni sebelum ni anda tak akan jumpa di atas meja lah. Dia biasanya duduk dalam data center. Okey, jadi kalau anda orang tanya anda apakah kekuatan dia, saya akan terangkan dekat anda 3 kekuatan utama dia. First kali, yang paling penting, dia punya unified memory. Unified memory dia adalah 128GB. Jadi ingat dah, bila kita bercakap pasal AI, terutamanya AI lokal ni kan,
memori tu adalah sangat-sangat penting. Jadi 128GB tu boleh buat macam-macam lah. Tu satu lah. Jadi anda nak benda model besar, nak buat full fine tuning semua tu, boleh buat. Okay, lepas tu yang kedua, efisiensi dia adalah tinggi. Jadi macam contoh saya dah buat tunjuk kat anda tadi kan, kos elektrik dia semua tu kan, anda boleh tengok balik kiraan tu dekat dalam Jihad Repo tu. Jadi anda akan faham maksud saya bila saya kata efisiensi dia tinggi. Okey, dan yang ketiga sekali adalah keupayaan dia secara keseluruhan untuk semua AI workload. Kita bukan cakap satu benda, semua AI workload, dari benda-benda macam nak guna LLM, nak buat fine tuning, nak hasilkan gambar, nak hasilkan video, nak hasilkan suara, nak buat coding. Pendek katanya, apa yang anda duk nampak dalam internet sekarang ni, bila orang duk guna AI tu, kalau dia buat benda tu boleh dibuat secara lokal, insya-Allah bolehlah dibuat dekat sini. Okey, tapi macam biasa, ada beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum anda pergi beli benda ni sekarang. Okey, yang first kali, GX10 ni dia tak murah. Tapi kalau anda nak compare dengan kos untuk nak buat satu workstation yang proper dengan ada multi GPU dan sebagainya, harga ni sebenarnya adalah orang kata apa, masuk akal. Saya boleh cerita dekat anda secara kasar, sebab dia kalau yang betulnya dia adalah DGX Spark, itu adalah Nvidia yang betul-betul. Ini semua adalah model yang kita panggil sebagai OEM dia. So biasanya model-model ni dia ada beberapa brand, macam ni saya tunjukkan dari Asus. Harga dia tu adalah ditentukan berdasarkan dia punya internal storage. Macam yang saya tunjuk dekat anda ni, yang ada dengan saya ni, ini adalah 1TB internal storage. Ada dia punya model kedua tu adalah 4TB internal storage. Jadi lagi sekali saya cerita dekat anda tidak boleh upgrade storage tu. Benda tu dah die-in, dah built-in dalam tu dah. Memang macam tu dah cerita dia. Kalau anda nak pakai storage lebih, anda kena cocok external storage. Okey, jadi harga yang 1TB ni, dia adalah lebih kurang di antara RM15,000, lebih kurang macam tu. Mengikut model, mengikut brand ni, mengikut orang kata apa ni, brand lah kan. Tu satu. Lepas tu satu lagi, yang 4TB tu, harga dia dalam RM20,000 lebih. Jadi saya akan cerita dekat anda siap-siap, RM15,000 dan RM20,000 ni bukanlah nilai yang murah untuk kebanyakan orang dekat Malaysia ni. Jadi kalau anda nak beli benda ni, dia mesti ada sebab yang tertentu untuk anda lah. Okay, tapi kenapa saya kata harga dia tu still logik? Sebab anda fikir macam ni tau. Katakanlah anda nak buat satu AI desktop lah untuk nak run benda-benda macam-macam. Jadi anda nak beli graphic card yang banyak. Contoh saya cerita kat anda paling maksimum macam ni lah. Kalau anda nak pergi beli RTX 5090 tu, sekeping grafik card tu saja pun dah berbelah ribu. Saya tengok antara 13 ke 15 ribu ikut brand dah dia, itu kan. Harga dia berbelah ribu grafik card saja, tuan-tuan dan puan sekalian, grafik card saja. So kalau yang grafik card macam RTX 5090 tu, dia punya memory VRAM tu 32GB je. Jadi kalau anda nak bagi lagi besar, anda kena beli 2 keping. Jadi kalau satu keping dah dekat 15,000, 2 keping tu dah 30,000 dah. Sekeping grafik card 5090 tu boleh beli satu benda ni. Tapi anda kena faham satu benda, keupayaan grafik card 5090 tu adalah jauh berbeza berbanding dengan yang ni. Kalau kita nak bandingkan daripada segi jumlah AI apa yang boleh load, lain cerita. Kalau kita nak bandingkan daripada segi raw AI performance tu, lain cerita pula lah. Itu anda kena faham. Jadi anda fikir lah, kalau anda nak beli 2 grafik card dah 30,000, tak kira CPU lagi, tak kira motherboard, tak kira power supply yang boleh support 2 graphic card tu, tak kira casing, tak kira storage. Lepas tu yang paling teruk sekarang ni, tak kira RAM lagi. Kalau anda nak letak RAM yang besar, contohnya 64GB kanan, yang tu pun dah dekat 2-3 ribu dah kan. Itu dah, nampak tak? Jadi satu desktop tu saja pun dah mungkin 50,000 dah. Sedangkan yang ni baru 15,000. Nampak tak? Lepas tu yang ni senang, kecil, beli-beli terus selesai semua kan. Lepas tu boleh bawa merata. Okey, itu satu tau. Lepas tu benda yang kedua yang anda kena faham, takut anda terlepas pandang dah. GX10 ni ataupun DGX Spark dan sebagainya, dia punya adik-beradik semua dah. Benda ni dia run ARM yang architecture 64 tu tau. Jadi sesetengah software AI tu dia mungkin belum support architecture tu sepenuhnya. Okay, tapi saya boleh cerita dekat anda, ekosistem tu tengah berkembang lah. Memang laju lah benda tu berkembang tau. Dan saya rasa benda tu insyaAllah dalam masa terdekat akan selesai lah kalau ada isu dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya boleh ceritakan dekat anda, kalau anda tengok Facebook Pendakwah Teknologi, saya dah buat bermacam-macam benda AI dengan benda ni tau. Dan Alhamdulillah tak ada lagi lah isu yang mana saya kena benda tu tak boleh run dekat kata architecture ARM 64 tu. Okay. Jadi kesimpulannya lah,
Kalau anda ni adalah seorang AI researcher ataupun developer yang serius, ataupun macam saya kata tadi, organisasi ataupun syarikat yang perlukan AI compute secara lokal untuk macam-macam sebab katakanlah privacy ke apa ke, maka Asus Ascend GX10 ni memang patut masuk dalam senarai consideration anda. Okey. Dan lepas tu kan, lagi sekali kalau anda nak tahu keupayaan dia yang betul, saya mohon anda untuk tengok benchmark detail dia yang mana saya dah cerita end to end dalam tu. Lagi sekali, saya dah letak semua maklumat itu dekat dalam video description ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah video kali ini. Jadi sekiranya video ini membantu anda ataupun mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe kepada channel YouTube Pendawa Teknologi kalau anda tak subscribe lagi, dan juga follow, like dan share lah semua social media Pendawa Teknologi. InsyaAllah kalau social media tu adalah benda-benda yang umum kat dalam internet tu, kami ada lah kat situ. Okey, apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya lepas ni. Assalamualaikum.